Bukti dibersihkan sebelum polis sampai. Pendedahan mengejutkan saksi ke-51 Inkuai Zara Karina 24 November 2025. Inkuai Zara Karina ke-42, saksi ke-51. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 24 November 2025, kita ingatkan kita sudah dengar semuanya tentang kes adik Zara Karina. Kita ingat kita dah tahu macam mana sistem asrama berfungsi. Tapi, prosiding inquest di Mahkamah Coroner hari ini mendedahkan sesuatu yang bukan sahaja menyedihkan tetapi membuatkan kita rasa marah dan terkilan. Bayangkan di sebuah sekolah yang sepatutnya selamat, tempat kejadian jenayah atau kemalangan dibersihkan oleh pelajar sendiri sebelum polis sempat sampai. Bayangkan seorang ketua warden yang mengaku dia sendiri tak pasti sama ada jawatannya sah atau tidak. Dan bayangkan diary peribadi arwah yang sepatutnya menjadi rahsia dijaja dan dikongsi dalam WhatsApp grup guru-guru tanpa rasa bersalah. Hari ini, kita akan bedah siasat keterangan saksi ke-51, Cikgu Rizani Muhammad Taufik. Keterangan beliau hari ini mungkin adalah kunci kepada banyak persoalan yang selama ini tergantung. Jangan skip video ini sebab fakta nombor 4 nanti akan buat anda geling kepala. Jom kita mulakan. Segmen 1. Siapa sebenarnya warden ini? Saksi utama hari ini ialah Cikgu Rizani Muhammad Taufik. Beliau adalah guru syariah di sekolah tersebut dan juga memegang tanggungjawab sebagai warden asrama atau ketua warden baru. Beliau adalah saksi ke-51. Tetapi, ada satu pengakuan jujur yang agak mengejutkan keluar dari mulut beliau di mahkamah hari ini. Rizani memberitahu mahkamah bahawa beliau tidak pasti sama ada pelantikannya sebagai ketua warden itu sah atau tidak. Kenapa? Kerana surat lantikannya menggunakan kepala surat letterhead sekolah bukannya daripada Jabatan Pendidikan Negeri, JPN. Beliau menjelaskan bahawa ramai guru terpaksa jadi warden bidan terjun sebab kekurangan warden lantikan rasmi JPN. Malah, beliau menolak lantikan rasmi sebab kalau terima, allowance perumahan kena potong. Jadi pendapatan berkurang. Kenapa ini penting? Ini menunjukkan kegagalan sistemik. Macam mana kita nak harapkan SOP keselamatan dipatuhi dengan ketat kalau orang yang menjaga asrama pun tak pasti tentang kuasa dan bidang tugas rasmi mereka? Bila rantaian kuasa atau chain of command itu kabur, accountability pun akan hilang. Inilah lubang pertama dalam sistem keselamatan yang mungkin menyumbang kepada tragedi ini. Segmen 2. Polis tidak bertauliah dan misteri MA. Kita beralih ke isu kedua. Sebelum Zara ditemui, terdapat desas-desus bahawa dia disoal siasat oleh pelajar senior berkaitan tuduhan mencuri. Hari ini, Cikgu Rizani menekaskan di mahkamah, pelajar tidak dibenarkan buat siasatan sendiri. Saksi berkata, ketua dorm atau senior tiada kuasa polis. Kalau ada barang hilang, lapor pada warden. Warden yang siasat, warden yang interview, bukan pelajar. Tapi, apa yang berlaku? Muncul satu istilah yang disebut dalam mahkamah hari ini, MA atau Mesyuarat Asrama. Menurut saksi, MA ini adalah perjumpaan antara senior dan junior. Saksi kata ia macam usrah, bincang pasal kebersihan, kekemasan. Nampak murni kan? Tapi saksi juga mengaku dia tahu pihak sekolah dah keluarkan arahan melarang MA ini diadakan. Kalau ia sekadar usrah yang baik, kenapa sekolah larang? Peguam bertanya, adakah saksi pernah siasat kalau MA ini disalahgunakan untuk ragging atau buli? Jawapannya, saksi tidak menyiasat. Beliau cuma anggap tujuannya baik. Di sinilah kita nampak percanggahan. Sekolah larang, tapi warden tak siasat kenapa dilarang. Dan mungkin membiarkan budaya senioriti ini berjalan di bawah radar sehingga terlambat. Segmen 3. Malam kejadian dan tulang yang tertonjol. Sekarang kita masuk ke detik yang paling meruntun jiwa. Malam kejadian, 16 Julai.
Cikgu Rezani memberitahu mahkamah dia dapat panggilan daripada penolong kanan Ham pukul 3 pagi, mengatakan ada pelajar pingsan. Bila dia sampai di lokasi pukul 3.31 pagi, dia nampak Zara terbaring di laluan simen tepi rumah Warden Puteri Blok A. Awalnya, dia ingat Zara tengah tidur sebab dengar bunyi macam berdengkur. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam istilah perubatan, bunyi berdengkur selepas jatuh tempat tinggi selalunya bukan tidur. Itu tanda agonal breathing atau pendarahan dalam otak yang kritikal. Apa yang saksi nampak seterusnya sangat ngeri. Walaupun tiada darah mengalir, saksi nampak tulang tertonjol di bahagian kaki Zara. Saksi tunggu di situ sampai ambulans sampai. Dia cuba telefon ibu Zara bermula jam 4.14 pagi dan hanya berjaya cakap pada 4.19 pagi. Bayangkan, dalam tempoh hampir sejam itu, Zara terbaring bertarung nyawa di atas simen sejuk itu. Segmen 4. Bombshell, bukti dibersihkan. Ini adalah bahagian yang paling membuatkan saya tergamam membaca laporan berita hari ini. Pendedahan dari media utama. Di mahkamah, Cikgu Rezani mengaku bahawa beliau membenarkan pelajar membersihkan tempat kejadian sebelum polis tiba. Dengar sini baik-baik. Ada pelajar tanya, "Cikgu, bolehkah kami bersihkan tempat ni?" Dan Cikgu Rezani jawab, "Boleh." Alasannya, sebab kawasan itu, bucu longkang atau laluan simen adalah laluan utama pelajar lalu lalang. Saksi kata dia tak terfikir untuk tunggu polis sampai. Ini adalah kesilapan yang sangat-sangat fatal. Dalam mana-mana penyiasatan, crime scene adalah zon larangan. Di situlah mungkin ada kesan tapak kasut, mungkin ada barang bukti, mungkin ada petunjuk sama ada Zara jatuh sendiri atau ditolak. Bila warden benarkan pelajar basuh dan kemas tempat tu, bukti itu hilang selamanya. Kita takkan tahu apa yang sebenarnya ada di situ. Adakah ini kecuaian atau kejahilan tentang prosedur kecemasan? Benda ni sangat asas. Don't touch the crime scene. Pengakuan ini sahaja sudah cukup untuk menimbulkan keraguan munasabah tentang integriti siasatan awal kes ini. Segmen 5. Dari dijajah dan buli masih berlaku. Tak cukup dengan itu, ada lagi satu isu etika. Saksi mengaku dia tahu ada guru-guru yang berkongsi dan membaca isi kandungan diari Zara dalam grup WhatsApp. Diari adalah luahan hati paling peribadi seorang pelajar yang sedang depresi. Sepatutnya ia diserahkan kepada polis atau kaunselor bertauliah, bukannya dijajah dalam grup WhatsApp untuk bacaan umum guru-guru. Di mana etika kerahsiaan pelajar? Dan yang paling menyedihkan, saksi mengesahkan bahawa selepas kematian Zara pun masih berlaku kes buli di asrama putera sekolah yang sama sampai ada pelajar digantung sekolah. Ayat, "Aku hempaslah kepalamu. Ni kau mau kah jadi macam Zara?" Didakwa diucapkan oleh senior kepada junior lain. Walaupun saksi kata dia kurang pasti pasal ayat tu, fakta bahawa buli masih berlaku menunjukkan kematian Zara belum cukup untuk mengajar mereka erti penyesalan. Segmen 6. Perubahan selepas kes Zara. Selepas insiden. 1. Sistem ketua dom dihentikan kerana pelajar tingkatan 1 hingga 3 mengikuti PDPR. 2. CCTV telah dipasang di kawasan asrama. 3. Semua kejadian wajib dilaporkan kepada warden dan sekolah. 4. Isu rondaan warden. Rezani tidak bersetuju bahawa rondaan adalah rutin wajib setiap aras. Kesimpulan dan penutup. Sidang inkuest hari ini, 24 November 2025, telah membuka mata kita seluas-luasnya. Kita nampak seorang warden yang jujur, tapi mungkin tidak terlatih sepenuhnya. Kita nampak sistem ketua dom yang gagal dipantau. Dan yang paling tragis, kita nampak bukti di lokasi kejadian dibersihkan atas nama kebersihan laluan, melenyapkan potensi keadilan.
Keterangan saksi ke-51 ini bukan untuk menghukum beliau secara peribadi, tetapi untuk menunjukkan betapa rapuhnya sistem pengurusan asrama kita. Kita doakan agar kebenaran mutlak akan timbul di akhir inkuas ini nanti. Al-Fatihah untuk adik Zara Khairina. Apa pandangan anda tentang tindakan membenarkan pelajar bersiskan tempat kejadian tu? Adakah ia boleh diterima akal? Tuliskan komen anda di bawah. Kita nak baca pendapat anda semua. Dan tolong share video ini supaya lebih ramai ibu bapa dan guru sedar tentang SOP yang betul. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng notifikasi untuk update seterusnya tentang kes ini. Kami Akuk Studio, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.